Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, saya cuma nak bawa satu mesej, iaitu kasih sayang. Tuan-tuan, dalam hidup, dalam setiap orang tentu ada satu sifat namanya kasih sayang. Setiap orang, tidak ada seorang pun yang terlepas daripada sifat ini, walaupun dia adalah Fir'aun. Okay? Saya nak bawa satu cerita. Saya nak bawa tuan-tuan selusuri satu kisah, yang mana ketika Nabi Musa dilahirkan, dan pada ketika itu Nabi Musa masih menyusui ibunya. Pada ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala telah ilhamkan kepada ibu Nabi Musa untuk melepaskan Nabi Musa ini ke dalam Sungai Nil, kan? Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala rakamkan kisah ini dalam surah Al-Qasas. Wa awhayna ila ummi Musa an ardi' fa idza khifti 'alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin. Jadi berdasarkan ayat ini, tuan-tuan, ibu Nabi Musa yang masa sayang sangat kepada anaknya sehingga perlu melakukan satu pengorbanan dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dengan melepaskan anaknya di sungai ini. Dan kita tahu kisah tersebut sehingga Nabi Musa ini sampai kepada istana Fir'aun, dijaga oleh isteri Fir'aun, dan sehingga ke akhirnya Nabi Musa lah yang akan menegakkan agama di dalam istana tersebut. Walaupun sayang, walaupun kasih, walaupun cinta, bagaimanapun kita terhadap seseorang, sempadan yang perlu ada bagi setiap orang adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sayang anak tangan-tangankan, sayang isteri tinggal-tinggalkan, tapi jangan tinggal sangat, nanti tak makan di rumah. Jadi begitu kan, saya cuma nak bagi tahu mesejnya adalah kasih sayang itu perlu ada bagi setiap orang. Yang penting adalah sempadannya ialah ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah hendaknya setiap orang. Kasih sayang perlu ada, tetapi sempadannya ialah ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa kalau elok-elok lah 2 minit setengah, ada 3 sangat kan. Itu saja daripada saya. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.